Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bincangkan tentang topik 4.3 getah sintetik. Dalam topik ini, murid boleh nombor 1 terangkan getah sintetik. Yang kedua, mewajarkan kegunaan getah asli dan getah sintetik. Okey. Satu perkara yang saya nak sebut sebelum kita go into this getah sintetik, topik sebelum ini adalah getah asli. Betul tak? 4.2. Sekarang 4.3 is getah sintetik. Okey. So, getah ni ada dua jenis. Untuk silibus you kalau you go further, nanti you jumpa a different type of getah ke, or lecturers selepas ini sebut lain. That one is different lah, sebab itu dah itu dah silibus lain. Okey, untuk SPM beginilah silibus dia. Allah. Okey, getah ni kita pecah kepada dua. Satu adalah getah asli. Satu adalah getah sintetik. Ini getah asli ni topik 4.2 tadi. Sebelum ni. Ini topik 4.3. Okey. Di bawah getah asli kita ada apa dia? Getah tak tervulkan dengan getah tervulkan. Okey, getah tak tervulkan tu dia tak buat apa-apalah. Okey, yang getah tervulkan ni dia ada tambah baik ciri-ciri getah tak tervulkan, getah asli yang asal yang kita toreh daripada pokok getah tu. Also, getah asli bermaksud sumber getah tu daripada pokok getah, susu getah tu. So that's why dia getah asli. Sumber dia adalah semula jadi. Okey. So yang getah tervulkan ni pula, macam mana dia jadikan getah tervulkan? Sama ada dia tambah sulfur, atau this is the most common one yang dibuat di industri secara generally di dunia, tambah sulfur, rangkai silang sulfur. Tapi ada alternatif. Okey, tengok balik pada muka surat. Ini saya revise balik supaya orang tak confuse. Okey, pada muka surat 157 ada sebut tu pemvulkanan alternatif. Pemvulkanan ni is just menjadikan getah asli tu lebih baik dari sudut dia jadi lagi keras, dia lebih kenyal, itu. So, apa yang diorang boleh buat adalah satu, tambah rangkai silang sulfur, tambah sulfur. Yang kedua, tambah peroksida. Yang ketiga, tambah logam oksida. Yang keempat, dia lalukan di bawah sinaran radioaktif. Itu antara benda yang boleh dibuat untuk menjadikan satu getah tervulkan. Bukan bermaksud hanya tambah sulfur sahaja benda tu jadi getah tervulkan. Tak. Dia boleh tambah apa tadi? Peroksida. Dia boleh tambah apa lagi? Dia boleh tambah logam oksida. Dia boleh lalukan getah tak tervulkan, getah asli di bawah sinaran. And sinaran tu adalah radioaktif. Radioaktif. Okay. How exactly they do it untuk these three methods ni tak diterangkan dengan in depth, tak diterangkan dengan mendalam dalam silibus you. You hanya perlu tahu they can do this. These other three method selain daripada tambah rangkai silang sulfur untuk hasilkan getah tervulkan. Okay. Saya harap itu settle. So this today adalah tentang getah sintetik. Getah sintetik bermaksud getah yang dihasilkan di makmal atau di kilang. Bukan yang kita toreh pokok getah tu. Tak. Faham ke? Ini maksudnya dihasilkan di makmal atau di kilang. Nanti you akan tengok bahawa sumber utama dia adalah petroleum. So dia bukan daripada, dia adalah sisa daripada petroleum tu. Nanti ada dekat dalam buku teks ni ada mention. So dia bukanlah daripada pokok getah tu. So jangan confuse. Nanti saya takut apa tahu? Saya takut ada murid dia faham getah tak tervulkan tu pun getah sintetik. No. Getah tak tervulkan adalah getah asli. Getah tervulkan pun getah asli. Dapat ke? Getah sintetik ni mesti dihasilkan di makmal atau kilang dan sumber utama dia adalah daripada sisa petroleum. Okey, kat mana di dalam buku teks yang disebut tentang
sisa petroleum ni. Mana ya? Mari kita tengok. Kena baca buku teks ni betul-betul. Ni hasil sampingan. Ni ayat dia. Kebanyakan getah sintetik dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. So dia bukan daripada pokok getah tu. Itulah beza dia. Okay. So saya harap yang itu clear. Itu beginning yang nak relate dengan the previous topic. Okay. So kalau kita baca, go through bila you study, you go through your buku teks, you akan nampak all the information yang dia nak sampaikan. Okay. So barang harian yang ada kekenyalan yang tinggi ni, contoh gelang getah ni, sarung tangan. Okay. So dia ada sebut dekat point nombor 2. Barangan tersebut mempunyai ciri-ciri getah asli seperti kekenyalan yang tinggi. Namun barangan itu tidak dihasilkan menggunakan getah asli, sebaliknya dihasilkan menggunakan getah sintetik. Nampak tak ayat dia? Ni. Dia ada ciri-ciri getah asli tapi dia bukan dihasilkan daripada getah asli, dia hasilkan melalui getah sintetik. Okey, so getah sintetik ni apa exactly? Dia adalah satu polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. Ingat tak dia di mana perkataan elastomer ni you jumpa? Dekat topik 4.1. Ni. Dekat topik 4.1 ni. Polimer elastomer. Ni getah dia. Getah sintetik. Getah styrena butadiena adalah salah satu contoh getah sintetik. Elastomer. Okey. So berbalik kepada muka surat tu tadi. Sebab nanti jadi panjang lebar pula videonya. Okey, mana yang dia tadi? Sini. Okay. So nanti dia ada sebut kat sini kan ni. Contoh getah sintetik neoprena, getah styrenia butadiena dan juga getah silikon. Itu dia ada terangkan dekat sini. Untuk setiap satu tu apa barang yang dia buat. Okay. So kita pergi dulu. Sifat atau ciri-ciri getah sintetik ni. Nak sama je macam getah asli tu. Cuma getah asli dia lembut. Getah sintetik dia keras. So you boleh, kalau you nak buat your notes, you cuba buat perbandingan ciri getah sintetik dengan getah asli. Kalau getah asli, dia tak berapa tahan haba. Macam mana you nak tahu? You cuba ambil gelang getah yang ikat sayur, ikut apa benda lah yang biasa gelang getah tu. Cuba you letak dekat bawah panas matahari. After a few hours, that thing becomes sticky. So dia tak berapa tahan haba compared to this getah sintetik. Macam itulah. Sama juga kalau you ambil gelang getah tu, sebab dia made of getah asli, you letak dekat dalam freezer. Nanti dia jadi brittle. Dia akan rapuh. Macam tu. So itu getah asli yang diambil daripada susu getah tu. Yang ni getah sintetik. Getah sintetik ni adalah produk sampingan petroleum. So ini ciri-ciri dia: keras, tahan haba, tahan bahan kimia, tahan pengoksidaan, penebat haba, kenyal, macam tu. Okey. So tu yang dia kata ni kat sini. Kebanyakan barang yang kita guna, 60% adalah guna getah sintetik. Sebab apa? Kalau kita guna getah asli, kita kena bergantung kepada pokok getah, betul tak? Okey, apa masalah dengan pokok getah ni? Ini masalah pokok getah. Faktor cuaca dengan serangan penyakit. Buatnya pokok getah tu kena serangan penyakit, dah tak jadi pokok getah tu. Dah tak ada susu getah tu kan. Atau faktor cuaca. Saya bukan dalam bidang pertanian, so saya tak sure. Pokok getah ni kena cuaca yang panas ke, atau dia kena cuaca yang sejuk ke, dia nak kena tanah dia berasid ke, dia nak kena tanah dia beralkali ke. All those things will be a consideration untuk tanam pokok getah, betul tak? So kalau bila dia tak optimum, keadaan nak tanam pokok getah tu tak optimum, tak sesuai, tak jadi pokok getah tu. Bila tak jadi pokok getah tu, tak adalah susu getah. Bila tak ada susu getah, tak dapatlah hasilkan getah tak tervulkan tu. Tak dapatlah hasilkan getah tervulkan juga. So that's why manusia diberi akal yang Allah bagi kat kita ni, kita cari alternatif. Since this is the limitations untuk pokok getah, therefore kita cari alternatif. That's why orang dulu-dulu cipta dah getah sintetik ni. Dia guna apa tadi? Produk sampingan petroleum ni kan.
So itulah kelebihan engineers. Nanti you all become engineers, that's what you do. There is a problem, small problem. So you find alternatives. You find what can be used to substitute. What can you add on to that material. Benda-benda macam tu. Okay? Okay. So bila getah sintetik, you boleh hasilkan secara besar-besaran lah. Benda-benda macam ni kan. Okay. So apa contoh getah sintetik? Contohnya neoprena. Neoprena ni dia tahan haba yang tinggi. Okay. Tahan pengoksidaan dan tidak mudah terbakar. Contoh, tali sawat. Tali sawat ni macam conveyor belt tu. Dekat mana kalau you pergi mall ke apa-apa kan, you letak barang dekat kaunter dia tu kan. You letak one end of the counter, dia orang yang dekat kaunter tu dia akan press some button, lepas tu nanti that thing bergerak, that barang tu akan bergerak sampai dekat sikit dengan cashier tu. That getah tu yang dekat counter tu is actually tali sawat tu lah. Sama juga dengan dekat airport. Dekat airport kan ada tempat yang jatuh bag tu. Kan that thing kan bergerak. Siapa yang pernah pergi airport, pernah ambil bag dia, baggage claim dia. Kat situ. Sama juga. Kalau you tak tahu pun this one, pipe getah petrol mesti you pernah jumpa kan. You pergi petrol station. So pipe getah tak kira lah RON 97 ke, RON 95 ke, diesel ke, tetap guna pipe getah dia tu neoprena. Nama lain dia polychloroprena. And also sarung tangan. Sarung tangan ni dia banyak situasi. You perasan tak sarung tangan ada banyak jenis? Ada sarung tangan warna putih. Ada sarung tangan warna biru. Ada sarung tangan warna purple. Ada sarung tangan warna hitam. Ada sarung tangan yang rupa macam yang orang Korea cuci pinggan mangkuk tu. Kakak lain-lain. Semua tu sarung tangan. So different sarung tangan, different cara pembuatan dia. I am not orang industri, so saya tak tahulah exactly which sarung tangan guna which getah. Tapi dia ada different materials untuk buat. So kalau you tengok kat sini kan, sini ada sarung tangan kan. Kalau nak buat sarung tangan guna getah asli pun ada. Cuba tengok kat sini. Pada muka surat mana dia? Ni. Pada muka surat 152 ni. So it depends on the usage. It depends on how you want to use it lah. Basically usage dia lah kan. So then dia akan guna different materials. Alright. So dia takkanlah tanya macam mana nak hasilkan sarung tangan. Soalan takkan tanya begitu. Okay. Okay, styrena butadiene. Ini tahan pelelasan. Pelelasan ialah abrasion in English. Maksudnya dia jadi haus kan. Bila you guna, things kan jadi haus kan. Getah. Kan tapak kasut pun boleh jadi haus kan. So this styrena butadiene ni dia lebih tahan daripada haus tu. Sebab you selalu guna, bukan you pergi tenyih-tenyih kat mana-mana, tak. Dia memang wear and tear tu menyebabkan dia tu senang haus kan. So kelebihan styrena butadiene adalah dia lebih tahan abrasion tu. Dia kuranglah nak haus tu. Dan dia tahan haba yang tinggi. Bayangkanlah you guna dekat tayar kereta kan. Tayar contoh, not every place that you go to ada roof parking kan, betul tak? So you biar tayar kereta tu, contoh you biar kereta you parked dekat kawasan yang open space yang tak ada bumbung for few hours, tak ke panas? So kalau getah asli ada setengah getah boleh guna, ada setengah tayar boleh guna getah asli, tapi jarang kereta ke motor ke guna getah asli, no. Selalunya getah sintetik. Okay. So bila you biar dekat parked area yang tak ada bumbung ni, tak ada pula bila you sampai balik kat kereta you after few hours dah melted dah your tayar. Tak kan? So dia lebih tahan haba. Sama jugalah dengan tapak kasut. Okay. Getah silikon. Tengok ejaan macam mana getah silikon dieja. Ada E dekat belakang dia. Tahan suhu yang tinggi dan bersifat lengai. Lengai maksudnya dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Itu maksud dia, lengai. Dia unreactive lah. Okay, contohnya paling obvious alatan memasak tu. Ada sudip apa semua tu kan. Cuba tengok kat rumah you mesti ada. Okay, tiokol. Tahan terhadap minyak dan pelarut. Bahan kedap. Ini getah yang dekat contoh your botol-botol pun. Cuba tengok. Kan?
Dia ada getah tu kan. Macam tu lah. So these things kita guna tapi kita tak perasan benda tu. Okay. So maybe lepas ni you akan lebih cakna about your surroundings. Okay, getah nitrile. Nampak tak? This one is also nak buat sarung tangan. Tahan terhadap minyak dan pelarut. Tapi which bahan nak guna untuk, contohlah neoprena dengan getah nitrile, dua-dua untuk hasilkan sarung tangan kan. But yang mana yang lebih baik, yang mana yang kurang baik, there is no macam tu tau. Dia depends on kegunaan dia. Sebab itu bila you pergi universiti, you akan jumpa lecturers yang sangat interested with polymer, with getah. I have friends who does this lah. Lecturer yang ada bukan hubungan, dia ada link dengan companies. So diorang buat research tu berkaitan dengan getah ke, berkaitan dengan polimer tu ke, and from their research the company will buat produk tu in bulk. Macam tu lah. So untuk you tahu which material guna untuk hasilkan which sort of sarung tangan, that one you have to learn further selepas SPM. Kalau you ambil chemistry, biasanya ada topik polimer, ada topik getah ni. Okay. So isu yang masalah dengan getah ini adalah contoh macam tayar kereta kan. Saya ni semua orang tahu bahawa, or if you don't know, this is a new knowledge for you, that tayar getah contohnya, tayar kereta tu atau tayar motor tu, after 5 years you kena tukar. Walaupun bunga dia cantik lagi. Sebab apa? Sebab dia ada oxidation yang berlaku. Sebab you letak kereta dan motor di luar rumah kan, obviously akan ada oxidation yang berlaku. So bila kita nak kena tukar tayar every 5 years, can you imagine how tempat pembuangan sampah tu akan jadi? And because this is getah sintetik, so dia susah nak terurai, betul tak? So dia susah nak dilupuskan. So itu yang dia sebut kat sini. Tayar kenderaan adalah antara produk getah sintetik utama yang perlu dilupuskan dalam kuantiti yang banyak. So then timbullah new people from the bahagian yang teknologi hijau ke, semua-semua tu dia akan fikirkan macam mana kita nak kurangkan pembuangan getah-getah ni. Contohlah tayar yang saya after 5 years tu, takkan nak buang saja. What if kita tukarkan dia kepada benda lain, produk lain? Okay. Ni sekarang dia tulis dulu, getah asli sebanyak ini mengambil masa lebih singkat untuk terurai secara biologi. Betul lah, sebab dia daripada natural resources, daripada sumber semula jadi dia senang nak terurai. Tapi bila benda yang getah sintetik ni daripada bahan produk sampingan polimer ni, susahlah nak terurai. Okay. So apa dia orang buat? Okay, so tayar ni ada tayar yang dia boleh guna semula. Okay, istilah guna semula versus kita semula. Yang ini kita kena betul-betul understand. Guna semula, you just repurpose dia. Contoh sebelum ni, macam ni kan situasi dia ni. Sebelum ni guna sebagai tayar kereta, tayar motor, tayar lori contoh. Sekarang dia guna sebagai bangku untuk duduk. So dia ni adalah guna semula. Ataupun yang mencetak bunga tayar semula ni, ini adalah guna semula. Dia cetak bunga tayar tu semula. Dia bukannya pergi proses, tak. Kalau kita semula, apa bezanya kita semula dengan guna semula? Kita semula mesti getah tu, atau apa sahajalah. Kalau kita cakap pasal getah, getah lah. Kalau kita cakap pasal plastik atau polimer lain, polimer lah atau plastik lah, mesti diproses untuk jadi something else. Contoh, ini atap rumah. Okay, cuma kita susah nak tengok atap ni di Malaysia. Sebab kat Malaysia atap kita bukan guna getah ni. Atap kita guna ceramic tiles, apa lagi? Aluminium, benda macam tu. So ini contoh kalau you biasa tengok, sebab saya suka tengok reality TV show yang jenis bina rumah, perbaiki rumah, benda macam tu. You tengok yang US punya roof, dia buat daripada getah.
So diorang punya, kenapa kita tak guna? Sebab kita ni cahaya matahari sepanjang tahun kan, nanti melted kita punya roof tu. Sebab tu kita tak gunakan getah as kita punya roof. Okay, contohnya kan, saya jumpa dekat dalam video ni orang ni, replace your roof with recycled tires. Nanti you cari this video. Saya tak adalah nak tunjuk sebab video dia panjang. Basically what they do is, bila diorang punya bumbung pun kena ganti tau. Sebab again, dia guna getah kan, dia ada wear and tear. So dia kena gantilah. Bila dia ganti tu, dia guna recycled tires untuk untuk dia punya roof ni. Dia kena kikis yang original tu, dia ganti dengan yang recycled tires. Nanti you tengok, search dekat YouTube. Okay, so selain daripada guna untuk buat roof, bumbung, apa lagi dia guna? Ni yang kita semula contoh dekat ni saya ada jumpa. Ni ini kan tempat permainan kan, atau track. Saya jumpa dekat dalam artikel ni, what can tires be recycled into? Okay, ni artificial turf and sports fields. Dia punya playground punya safety surface. Itu tadi. Ini track larian atlet tu. So kan dia bukan yang made of tar. Kalau jatuh atas tar, luka tau. So bila you guna recycle tires untuk buat this playground punya safety surfaces ni, macam yang tadi dalam gambar nota saya ni kan. So kalau budak tu jatuh pun, it absorbs the hentakan, dan tak adalah budak tu cedera teruk. Kan, betul tak? So ini perkara macam ni saya label A, B, C, D. Okay, A dan D adalah hasil produk kita semula tayar. B dan C adalah hasil guna semula tayar. Nampak beza tak? So kalau A dengan D, ayam dan donkey ni, gambar slipper dan juga playground surface ni, dia kena proses dulu, baru dia boleh hasilkan produk tu. Yang B dengan C you boleh directly guna. Okay, so nampak tak beza dia? So saya harap you nampak perbezaan dia, sebab soalan SPM ada bertanya tentang perkara ini. SPM 2023 ke? Saya tak ingat dah. Okay, so itulah yang berlaku untuk tayar getah. Okay, supaya mengurangkan pembuangan sampah tayar tu lah. Sebab dia susah nak terurai kan. Therefore kita sama ada guna semula atau kita semula. Saya harap saya punya video ni tak adalah all over the place, dan saya harap saya tak peningkan kepala you lah. Tapi cuma this thing, getah ke plastik ke polimer, it is interesting. Cuma dalam syllabus you, it is not diajar dalam sangat in depth, sangat surface. So kalau you sangat interested in this, nanti bila you pergi peringkat selepas ini, then you ambil lah kimia industri contohnya. Okay, so contoh soalan yang tadi saya sebut tu adalah SPM 2023. Ada ditanya ni, pelupusan tayar getah terpakai secara tidak lestari akan menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar. Nyatakan dua kaedah dan terangkan bagaimana kaedah itu dapat mengurangkan masalah tersebut. So dia bagi 4 markah. So tadi apa kaedah dia? Sama ada you kita semula, saya highlight sama ada you kita semula atau you guna semula. Dalam konsep kita semula, sebabkan ada gambar dekat dalam buku teks tu, dia jadikan tayar sebagai satu produk lain. So kita semula mesti melalui proses yang menghasilkan barang lain. Contoh slipper tadi, contoh playground punya surface, track larian atlet ke. Okay, lepas tu yang ini kalau guna semula, contoh dia cetak semula bunga tayar, boleh guna balik tayar tu. Macam tu lah. So bila you buat kita semula dan guna semula, apa you buat? You akan kurangkan sisa buangan tayar tu,
Dan because you dah kita semula ataupun guna semula, you dah kurangkan penghasilan getah baru. So you akan kurangkan penggunaan sumber petroleum. Atau ni salah eja mengurangkan ni 1G mengurangkan penggunaan sumber semula jadi. So itu soalan tentang getah untuk SPM. Alright, saya berhenti kat sini. Nota ni saya go through macam ni je saya punya nota. Mostly daripada buku teks untuk surat 159 hingga 161. So ini sahaja page yang ada yang saya buat. Semuanya dalam buku teks itu. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.